Okey, sekarang kita akan buat tuan sambadan. Pertama tu kita akan buat joget. Okay, lelaki baris kat sini. Okay, kita beri satu nama sana. Kita beri satu nama. Tiga depan. Kita menghadap ke sini. Dari mana? Menghadap sini, menghadap sini. Oh, bisa buka barisan sini ke? Okay, jom kita saya joget kat sini. Okay, sekarang kita akan buat bintang kiraan 1, 2, 3, 1. Kita 5 kali je, 5 kali je. Sebanyak 5 kali. 3 kali. Sebanyak 3 kali. Okay, rakan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. Baik, Kita kena tunggu banyak. Tak kena timing lah rekod. okey, cepat kaki. Kiri. Out. Last in. Dalam lagi. Out. Okay, sebelum saya briefing, saya nak buat bentuk U. Baik, yuk. Dalam kedua. Sini dulu. Okay. Hari ini kita akan melaksanakan kemahiran menggelecek bola. Kemahiran apa? Menggelecek bola. So, yang pertama kita tengok itu ada 6 kon. 6 kon iaitu 6 halangan lah. So, kita menggelecek bola bermula daripada kon biru yang pertama. Yang kedua ni start pada kon kuning. Kemudian kita akan menggelecek masuk ke kiri, masuk ke kanan menggunakan kaki dalam dan kaki luar. So, sekejap lagi Cik bakal buat demonstrasi cara bagaimana untuk menggelecek bola. Boleh? Okey. Kemahiran ni Cik akan kira masa. Dia tak kisah pun siapa paling lambat ataupun siapa paling cepat. Okay, nanti lagi kita akan buat 2 kumpulan. Kumpulan pertama akan duduk dekat kon biru, kumpulan dua akan duduk dekat kon merah. Okey. Sebelum tu cikgu nak pastikan semua ini sihat ni. Sihat tu. Kaki semua okey. Okey. Cikgu nak pastikan aspek keselamatan dahulu. Vem caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Untuk makluman anak-anak didik saya sekalian. Okey. Di sebalik kon-kon ni dia ada markah dia, ada skor tersendiri. Satu ruangan ni diberi mata 2 mata. Maknanya kat sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ruang. So maknanya ada 10 markah. Sekiranya ketika menggelecek tu bola terkena kon, tolak 2 markah. Lagi satu, cikgu juga akan kira masa kecepatan anda menggelecek. Okey, faham semua? Faham cikgu. Okey, terima kasih.
Okey, cikgu nak rapat sedikit. Bagi perhatian. Sabar. Okey, jadi apa yang cikgu lihat, anak-anak semua ni bagus dalam kemahiran meleceh. Tepuk tangan. Okey, cikgu dapati. Okey, cikgu lah cakap. Saya dapati daripada pentadbiran tadi, alhamdulillah semua baik. Alhamdulillah. Semua menguasai kemahiran bercakap ni dengan baik. Melepasi daripada arus lemah. Alhamdulillah. Tapi tak semua yang sangat-sangat cemerlang. Allah. Okay, yang aman bercemerlang ialah Firdaus. Yang aman cemerlang ialah Dah, Firdaus dan Hakimi. Kepada Hakimi dan Firdaus. Nama saya Firdaus. Nama saya Tengok balik rekod. Bakal. Dia rekod jauh tu baik. Yang lain pun cemerlang juga. Yang lain cemerlang. Kalau ikutkan masa je, semua melepasi arus cemerlang. Wah.